perlu mengambil lukisan. You ready for the courier? Ya, sudah sampai. Hello, Encik Courier. Ikut saya. Anda takkan percaya. Kami dapat bilik yang teruk. Jadi kawan-kawan saya dan saya akan membersihkan semuanya sekarang. Pisahkan barang-barang. Terima kasih, Encik Courier. Selamat tinggal. Oh, apa ini? Saya tidak pernah melihat lapisan habuk sebesar ini. Dan saya mula membersihkan sarang labah-labah. Sarung tangan saya akan membantu saya dengan dan saya akan letakkan semua sampah ke dalam beg sampah. Sudah siap? Hebat. Semua gadis membantu membersihkan bilik ini. Teruskan, gadis-gadis. Tinggal untuk mengalih katil-katil yang mengerikan ini dan membersihkan dinding daripada grafiti. Wah, sudahkah Anda bersiap dengan berus dan cat? Hebat. Mari tutup kengerian ini di dinding. Apa yang Nyewa mau lakukan? Lihat Fronters sangat bersih. Menjadi kau gadis yang baik. Gadis, Saya ada ide. Saya tahu. Anda tahu apa yang kita perlukan di bilik kita? Sebuah kabin 4 bilik. Charles. Awak boleh masuk. Hello. Terima kasih. Saya akan ke sana. Gadis-gadis, Courier ini membawa segala-galanya untuk pembinaan bilik rumah cantik kita. Ambil kotak-kotak kamu. Hebat. Sarah tinggal kerja ya. Mensesuaikan yang telepon mendapat kotak untuk kita. Gadis-gadis, tunjukkan kepada kami apa yang Anda ada. Nah, ini adalah gerudi berwarna. Betapa menariknya. Mari kita lakukan semuanya untuk rumah bilik, di mana Anda boleh membina bilik impian Anda Mari sendiri. kita pergi. Anda sedang melakukannya dengan baik. Ya Tuhan. Adakah Anda pembina kerusi semasa gadis-gadis membina bilik-bilik betul dalam komen? Apakah warna kegemaran Anda hijau, kuning, merah atau biru? Anda boleh Saya rasa gadis-gadis itu sudah bersedia. Mari kita teruskan. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Sekarang masa untuk menghias bilik saya. Saya suka warna kuning, jadi saya harap akan jumpa cat kuning di dalamnya. Yeay, sangat menarik. Oh, siapa akan tinggal di bilik yang signature? Siapa akan cat dinding dengan tapak tangan kuning saya? Jom Betapa kita seronok. pergi. Seperti berada di bawah matahari. Sangat seronok. Tolong. Saya rasa ia kelihatan hebat. Sedia. Dan apa yang ada di dinding saya? Wah, ada berus kecil dan cat hijau. Baiklah, saya perlu cat dinding dengan warna hijau kegemaran saya sekarang. Jom main tic-tac-toe. Haha, saya menang dan sekarang kita bermain semula. Sempurna. Dan sekarang saya ada gincu merah. Dengan bantuannya, saya akan melukis hati merah yang cantik di dinding. Lihat betapa comelnya hasilnya. Saya suka bilik saya sangat, sehingga saya perlu menciumnya tanpa henti dengan bibir merah saya. Baiklah, saya telah mencium bilik saya hingga merah sempurna. Sempurna. Hal idea risa di fit and say, I baru lagi bangun for yang segumading cek bilik dia supaya ia Banyak menjadi. lagi model di sini. Mulakan dengan tempat untuk mainan menarik saya. And you see, Sarah really pure Jaya Cat. Hearts the breath rattling Heather. Pup haha hobbit memang hebat. Apa seterusnya? Betul. Saya akan letakkan mainan kegemaran saya di atas duit shilling Awan ini. juga ada bankroll lebih yang hilang itu lebih baik. And seperti yang lampu dalam bentuk papan tanda neon curakan berlebihan. Hebat. Dan apa yang Mia the Kramer lakukan di sana? Di situ. Wow. Awak atur bilik ini? Saya perlukan 2. Baiklah. Lebih banyak kehijauan di dinding. Saya rasa saya perlukan lebih banyak anggur ini. Saya jumpa di hutan. Dan pom-pom hijau ini akan kelihatan hebat di dinding. Sempurna. Lihat mereka. Lebih Ricky, saya punya bisa berbagian berbentuk garland. Yorba juga berwarna hijau. Oh, sama seperti yang saya bayangkan. Air spray Pam Kristan the Oh, Berserker. ia tidak semudah yang disangka. Sedia? Ia sangat lembut. Saya juga perlukan meja yang akan menampung semua buku saya. Oh, bunga yang cantik. Ia pasti akan menghiasi bilik saya. Sudah tiba masanya untuk bermain. Wah, adakah Yoda kecil ini datang kepada saya? Wah, Anda sangat keren. Tambahkan beberapa lagi mainan dan bilik impian sudah siap.
Apa ini? Hijau tak sesuai di sini. Mia, ini mainan kamu. Dan saya perlu menghias bilik dengan hanya mainan warna kuning. Mari kita mulakan dengan lantai. Kita akan letak lebih banyak pasir di sini. Dan salungan di dinding. Ya, kolongan dalam bentuk bintang juga akan berguna. Wah, ada sentur fur yang jumper. Oh, ini untuk dinding. Berfari cantiknya kulit kerang dan ikan. Oh, dan kain ini akan membuat buayan yang hebat. Saya tidak cukup mempunyai meja sisi untuk pelbagai mainan. Kita akan letak pokok, sekumpulan mainan, dan kulit kerang di sini. Cantik. Tidak banyak pokok, jadi mari tambah sebatang pokok palma kecil di sini. Gadis cantik. Dan sebiji pembesar suara. Dan kipas. Lihat sahaja bayi-bayi ini. Mereka adalah minions. Beris, keyword bayar. Betapa bagusnya di sini. Oh, saya ada idea. Mari kita takutkan Phoebe. Phoebe, kenapa awak duduk di situ tidak buat apa-apa? Ia tidak menyenangkan. Saya akan mula mengemas bilik saya sekarang juga. Saya akan mula dengan bahagian sabun. Tetapi, dan belon comel berbentuk hati akan kelihatan hebat di dinding. Yuki adik itu menggantung sepatu. Del Alberto Hack. Ia adalah inskripsi cinta kerana ia akan menakluk segala-galanya dan segala-galanya di dunia. Dan seorang gadis dalam bentuk bibir merah seperti saya untuk menggantung sesuatu yang cantik berwarna-warni di dinding. The courier Darius Layan to Mengano Klungan and Mira Surigari Disease. Jadi ada lebih banyak cahaya. Oh, cantiknya. Itu adalah beruang. Ia sangat besar dan comel. Mari pakaikan topi pada awak. Encik beruang, mari tambah beberapa bantal lagi. Saya juga perlukan meja solek. Saya ada banyak barang solek. Cushion untuk duduk di meja. Keindahan sebegini tidak mudah untuk dijaga. Bagaimana dengan anting-anting saya? Saya sangat suka mereka. Baik, hebat. Tulis dalam komen bilik siapa yang Anda suka paling banyak. Kaktus lembut kegemaran saya. Wah, siapa yang datang melawat saya? Seekor kura-kura kecil. Awak comel sangat. Saya akan memanggil awak Charlie. Awak akan menaiki kereta super laju ini. Hebat. Wah, Phoebe ada tempat. Saya juga ada kawan manis bernama Loki. Ini adalah kawan berbulu saya yang setia. Sekarang mari kita tampilkan kecantikan ini dengan yang terbaik. Lihat saja wajah comel ini. Loki dan saya sangat comel bersama. Betul kan? Suka tidur. Apa? Wah, adakah semua orang ada kelawar? Jadi bersedia baik dan saya perlukan juga. Saya akan mempunyai seekor burung kakak tua. Saya mau memanggilnya Chiki. Kamu burung kakak tua saya, Chiki. Sekarang, saya sayang kamu. Anda akan tinggal di sini dengan saya. Wah, telur itu hendak menetas. Kawan setia saya, Theodore, akan keluar daripadanya. Ini adalah cicak kesayangan saya. Dia sangat comel dan juga suka warna kuning. Betapa Michi semua orang ada peliharaan perempuan. Apa? Oh, Kau sedang permintaan Fainari cenderung untuk memakan. Saya perlu bebesan sesuatu yang lazat untuk diri saya. Ambil ini, dan ini. Hebat. Dan sekarang kita perlu berjumpa dengan courier dan mengambil manisan kita. Itu, hello, sir. Sekarang infrared, sir. Terima kasih. Sekarang saya akan bayar Anda. Ini dia. Ya, dia memang betul-betul asli. Jangan risau. Selamat tinggal, courier. Kami akan makan makanan sedap sekarang. Gadis-gadis, saya pesan pelbagai makanan sedap untuk makan. Di mana Anda letak pita saya? Nasib baik peti sejuk saya berwarna kuning. Kalau tidak, ia pun kena ambil. Apa yang kita ada di sini? Tidur pada waktu makan tengah hari memang bagus, tetapi hanya sesuatu yang sedap boleh membangunkan saya. Ellie, saya perlukan Skittles ini dengan segera. Ia perlu untuk menambah keseimbangan makanan hijau dalam badan. Sorry, stretching stuff and saya nak makan sekarang. Sudah. Dewi kasih Nelly. Baik. Apa yang saya ada
Ia adalah gula-gula yang sedap. Ada orang cakap gula-gula sedap. Ia adalah gula-gula kegemaran saya. Ellie, tolong berikan kepada saya. Tolonglah. Terima kasih. Hore! Akhirnya makan manisan kegemaran saya. Sedap. Saya juga pernah mambar lebih banyak gel masam. Terima kasih, Ellie. Anda memang terbaik. Mungkin mereka akan beri saya sesuatu untuk dimakan sekarang. Ada apa di sini? Wah, itu Coca-Cola. Hebat. Kita perlu buka dan minum sebelum ada orang ambil. Adakah saya mendengarnya? Atau itu bunyi desiran Coca-Cola kegemaran saya? Ellie, saya ambil ini. Ia sangat lazat. Itu sahaja. Saya tidak akan berkongsi lagi. Apa yang tinggal di sana? Wah, masih ada M&M's di sini. Betapa coolnya itu. Oh tidak, adakah tiada yang tinggal? Hanya satu gula-gula? Aduh. Sialan. Baiklah, sekurang-kurangnya mereka tak ambil. Sedapnya. Tapi saya masih ingin lebih. Semua orang sudah kenyang dan puas. Ayam gembira. Kami bersedia untuk teruskan lagi. Wah, permainan apa yang menarik ini? Hei, orang-orang sedang mengusik. Aduh, saya perlu pikirkan sesuatu yang lain. Betul, saya ada TV. Sekarang saya akan bawa ia masuk ke bilik saya dan saya boleh menonton video saya sepanjang hari. Idea yang bagus. Sempurna. Popcorn biasanya. Kredit. Tolong. Tidak tahu apa yang saya Di situ. Entah kenapa saya rasa bosan. Apa yang Ellie lakukan? Wah, Ellie ada Tiada niat. Swiss. Oh, keren. Ellie, boleh saya main dengan awak? Saya gembira dapat menemani awak. Mari bermain bersama. Saya hanya ada 2 alat kawalan, satu untuk awak dan satu untuk saya. Wah, awak lawan yang serius. Wah, apa yang gadis-gadis itu lakukan di sana? Adakah mereka bermain sesuatu? Oh, Phoebe, mari kita siasat cepat keluar dari bilikmu, atau aku akan terlepas semua keseronokan. Perempuan, bolehkah saya bermain konsol permainan dengan kamu? Saya minta maaf, tetapi kami hanya ada 2 joystick. Tidak maukah kamu bawa kami bermain dan mereka juga dipanggil kawan wanita, kan? Baiklah, itu tidak mengapa. Kami akan duduk dengan saya sahaja dan bosan. Betul, itu idea yang hebat. Saya memesan permainan yang hebat untuk kita. Sekarang kurier akan datang dan membawa segala yang kita perlukan dan lihat, dia sudah tiba. Anda boleh letakkan semuanya di sini. Terima kasih. Dan sekarang kita perlu mendapatkannya. Lihat benda-benda ini. Tikam tari. Awak nak menari dengan saya? Ya, saya suka menari. Mari kita pasangkan cepat. Tetapi saya baru dapat idea menarik. Mari kita tambah pembesar suara saya yang kuat untuk buat muzik lebih kuat. Mari menari. Jane, lihat. Mereka ada konsol yang menarik sekarang juga. Girls, boleh saya bermain dengan kalian? Beri kami beritahu awak tarian dan awak beri kami mainan awak. Bagus. Mari kita tukar segera. Baiklah, Phoebe, jom Mari kita pergi. kita bermain. Yang Anda lakukan? Kira kami ada raging Hilti. Saya mau buat kek merah. Untuk lakukan ini, saya perlukan pewarna merah. Kami titiskan beberapa titis pada kek dan ia menjadi merah. Dan sekarang mari tambah sedikit krim. Apa yang berlaku? Oh tidak, saya tersembur terlalu banyak. Saya dilitupi krim. Oh tidak. Alamak, kalau saja gaun itu tidak rosak. Adakah Phoebe sedang membuat kek di sana? Saya patut tolong dia. Saya fikir saya akan tambah pewarna kek kuning juga. Mereka tak kisah. Mula-mula, tambah krim. Hebat! Sangat cantik. Mari sapukan krim. Dan tambah satu lapisan lagi. Bow. Sempurna. Sekarang mari kita tambah lebih banyak krim supaya dia tidak perasan. Mia, adakah kamu mahu membantu saya membuat kek? Saya sangat suka. Mula-mula, sapukan krim di atas dan ratakan perlahan-lahan seluruh kek. Saya akan melukis bunga. Cantiknya. Sedia? Sedia. Sekarang kita letakkan lapisan lain di atas. Tapi untuk permulaan, beberapa titisan pewarna hijau. Sedia? Jane, mau duduk di situ?
Mari kita buat kek. Apa? Kek? Saya sudah berlari. Saya akan buat kek yang hebat. Kek jam sa fiber. Temper lebih banyak cream ratkan semuanya. Ya, letakkan kek di atas dan tiriskan setitik warna biru. Hai Surya. Terakhir buat your hasilnya. Kami dapat kek pecah yang hebat. Sekarang ia perlu disalut sepenuhnya dengan krim supaya Phoebe tidak terkejut jenis kek apa yang kami buat. Sebaiknya kami ratakan semuanya sebelum Phoebe datang. Saya rasa dia pasti suka. Siap. Dan sekarang kita perlu menghias semuanya dengan gula-gula Skittles. Setiap satu mempunyai warna tersendiri, jadi kita buat pelangi yang cantik di atas. Wah, ia sangat cantik. Saya lebih suka cuba kek ini. Tetapi pertama, saya perlu mengambil sepotong untuk diberi makan. Adakah kamu bercakap tentang saya? Wah, adakah kamu sudah membuat kek itu? Betapa manisnya. Saya akan potong sekeping sekarang. Wah, begitu saja. Wah, gadis-gadis, adakah kamu jadikannya pelangi? Cantiknya. Saya sangat suka. Mari kita makan bersama-sama. Ia cantik dan sedap. Kamu gadis yang sangat baik. Kek kamu nampak sangat lazat. Proses. Saya tidak pernah melihat yang seperti itu. Tetapi Dan mempunyai satu package penuh. Tidak dapat dipercayai. Miley mempunyai satu dinding penuh Pringles. Betapa membosankannya. Miley pasti akan kenyang dengan krepek. Mari kita mulakan dengan Phoebe. Hasil dari restoran siya, Howard saya mengambil chip itu dalam punya pet. Dan cerai pembesar akan membantu saya memeriksa serpihan sebegitu. Wah. Terima kasih, Howard. Chip to keep Soliman for you, Benny. Dari swear na hanya sejenis. Oh, saya ada... Untuk mencuba. Ya sedap. Itu sahaja. Sekarang giliran Dev. Hebat. Saya tak sabar nak mencubanya. Apa? Tidak ya. Kita tak... Pelik. Bagaimana nak buka bungkusan ini? Gergaji, saya lihat saya sedang menggunakan sabun dan lihat rupa. Tapi ya, ia berfungsi. Dan sekarang kami... Kerja bagus. Dan tangkap semua krepek dengan mulut kita. Sedap, saya suka ia perempuan. Ia sangat sedap. Oh, ia sakit, saya minta maaf. Tetapi ia buat sementara keluar dari jangkauan. Haha, sekarang giliran saya. Saya ada satu dinding penuh kerepek berkerut. Saya suka mereka dan saya boleh makan semuanya semua 100 bungkus. Mesti dibuat dengan cepat dan tepat. Rasa semua perisa. Oops, maafkan saya sebab dari lebih bagian terasa ngelang saya tak terdelgaran apa-apa ketika saya makan kerepek yang luar biasa ini. Oh, ia sangat sedap. Satu idea terlintas di pikiran saya. Saya akan memakai topi keselamatan. Sekarang saya tidak takut dengan Pringles. Baiklah. Maaf, ayah Anda juga perlukan topi keselamatan seperti itu. Baik, mungkin kamu perlu lakukan hore. Mari kita hancurkan gunung Pringles ini. Kita ambil kereta dan tebang semua. Oh tidak, sekarang saya semua Pringles dan saya tak boleh bangun. Baguslah sayang. Dan sekarang Maya mempunyai 1000 telur berdua dan Mercury yang bersama dengan itu. Oh, tidak, ianya tidak. Dan Phoebe mempunyai 100 telur itu menjijikkan, menakutkan untuk fikir bagaimana dia akan makan semuanya. Tetapi mari kita mulakan dengan Miley. Saya perlu pecahkan telur dalam mulut saya. Dia sangat mengerikan sehingga melihatnya membuat saya rasa mual. Oh, itu menjadikan saya tidak suka. Ia terlalu berlendir dan tidak menyenangkan sehingga saya tidak mau mencobanya lagi. Oh, dan ia comel sekarang. Ayo, teruskan. Saya? Sudah? Bagaimana Semuanya 10 kali. Betul, itu satu idea datang kepada saya. Sensei, saya mengajar saya satu hela. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Sekarang Anda perlu melemparkan telur ke udara dan sekarang pecahkan semuanya dengan tangan hidup. Saya minum semuanya Sekarang dengan kami straw. tangkap seluruh rumah Anda. Ia sangat hebat sekarang. Ia menjijikkan. Tetapi ia akan... As berjikir saya, sejak sukaan langsung saya benci telur dalam apa-apa bentuk ia teruk. Baik, saya hampir siap dia giliran. Oh, saya mahu TV. Lihat sungguh saya berharap boleh duduk diam tindakan mana yang saya mula. Dengan saya akan ambil yang ini. Selamatkan saya! Tidak! Apa yang sedang berlaku? Tidak mungkin! Seluruh gunung ais jatuh tepat ke atas saya! Hai, Clark, tidak curiga saya cerita memusyakan saya hampir mengerikan. Wah, Phoebe, warna dia memang baik-baik saja. Dia malah kelihatan cantik dalam warna kuning. Mari teruskan.
Wah, hati macam marmalade. Biar lazatnya. Tapi Miley udah 10 bata marmalade. Hebat. Tak boleh percaya. Kemudian kamu ada 100 lapisan mata jelly. Bagus. Mari kita mula dengan Phoebe kerana dia hanya ada 1. Saya tak kisah. Mari mula. Okey. Sungguh sedap. Saya suka. Hebat. Tapi saya mahukan lebih. Baiklah, sekarang giliran Miley. Hori, saya lebih suka cuba semua mata marmalade. Saya rasa saya boleh masukkan ke semua 10 mata jelly dalam mulut saya sekaligus. Saya pasti berjaya. 5 mata marmalade dalam mulut saya. Dan sekarang saya ada 5 lagi untuk dipawarkan. Baiklah. And you're down. Hampir. Sedapnya. Saya suka. Sekarang giliran awak. Yuhu! Si Totalas lapar sehingga usia akan dengan senang hati makan semua 100 ice marmalade. Mari kita lempar satu dan satu lagi. Dan sekarang beberapa lagi. Kawan-kawan. Oh, kamu suka mata saya. Lihat itu. Adakah hijau sesuai dengan saya? Ia sangat sedap. Gadis-gadis, saya sangat gembira bahawa saya mempunyai banyak ice marmalade yang sedap. Apa itu? Untuk berkongsi dengan kamu. Gutard Sandbergs di Sidarti Exwandering Hayat Bars di Terus Hai Pasina Marberkin si Ice Marmalade. Saya Wiki Records Bar Instructor. Apa yang salah dengan saya? Seluruh muka saya ditutupi dengan ais. Apa yang perlu saya buat? Jadi raksasa. Wah, itu gula-gula getah huba-buba. Ia sangat sedap tetapi Miley cuma ada 1. Sementara itu dan ada sebanyak 10 gula-gula getah huba-buba. Berapa banyak pula Phoebe ada? Wah, saya tak percaya mata saya. Itu sebanyak 100 gula-gula getah huba-buba. Hebat, saya ingin mencuba semuanya secepat mungkin. Mari kita mulai dengan Miley. Baiklah, saya lebih suka cuba gula-gula getah. Oh, betapa sedapnya. Saya suka. Kamu semua mahu lihat gelembung besar yang saya boleh buat? Lihat saya. Oh tidak, gula-gula getah saya. Tangkap ia. Miley, gula-gula getah kamu ada di muka saya. Betapa menjijikkan. Saya langsung tak suka. Apa? Kening saya? Saya telah mengoyakkan kening saya. Saya perlu lekatkannya semula segera. Adakah ia okey? Adakah ia berkesan? Tidak, kening kamu bengkok. Bibi, ini sangat kelakar. Hakiman Spang, Steve Shukadan. Oh, saya perlu buang semua bungkusan secepat mungkin. Bagus, pembungkus telah dibuang. Dan sekarang saya boleh mengunyah semua gula-gula getah saya sekaligus. Biar saya ajar awak bagaimana untuk tiup belon terbesar di dunia. Lihat betapa besarnya ia. Oh, tidakkah itu hebat? Betul. Bagaimana jika saya pecahkan? Ayo, apa yang telah kamu lakukan, seram? Lihat muka saya serang. Ya, baiklah, saya pada Twitter balasannya. Lah menjijikan dan. Jeff hangat suka mengunyah gula-gula getah, terutamanya huba-buba. Kita patut mencubanya. Saya juga mahu cuba meniupkan balon. Betapa personnya yang sayang sedot. Suara yang sayang kulit saya flangat new retarding yasar di kursi fair. Oh, smile taders, yasar durtal balon. Hal, imaras from you panik wala ni signs. Bago seri saya wafay menu sulato balon. Hampir siap, ia ba mas hebat saya. Kawan-kawan, saya tak boleh. Saya pergi, saya lewat tinggal. Saya sangat suka. Oh, betapa hebatnya. Saya boleh terbang. Chanter dir saya sangat kelakar. Wah, donat yang cantik. Phoebe hanya ada 1, tapi ayah ada 10 donat. Tak mungkin. Miley ada 100 donat yang sangat sedap. Jadi, mari kita mulakan dengan Phoebe. Teruskan, Phoebe. Hai Kevirs Gampura. Hai berniban idea. Hai domestic first para mga donut. Seperti pa ang donut. Tuwag garpu and pisau tad saya. Your insurance hai resti reda pada ismayer siam dari dan ayakan jadi sangat lazat dan tidak dapat dilupakan. Oh, ha kawan-kawan. We could call sedak sukar seda adab siya. Mengaperli ako. Fair wajah tuwag. Dan saya hampir selesai. Potongan terakhir. Oh, sangat bagus. Sekarang dan Anda boleh teruskan. Saya mencari panorama tua teruskan adab store tapi nurses pas sama watcher donat itu hangat sedap. Jadi saya perlu memakannya secepat mungkin. Saya akan menjilat jari saya. Dan saya tidak takut untuk kotor karena ia sangat enak. Sungguh, Henry saya mendapat 10 donat. Siapa main secukupnya? Hebat. Sekarang giliran saya untuk makan 100 donat dia. Saya sudah bersedia untuk mula, tetapi terlebih Henry dahulu... sudah panar donat tinggal itu daripada donat saya. Ia kenapa itu pikiran? Karena adakah hasil akan jadi hebat secara tidak realistik?
Sudah tentu. Tiada Biar siapa ada. pernah membina menara setinggi ini sebelum Kau ini. sekarang saya stammer. Minor singkart, saya resi pada donut. Saya bersiar bersuara tangga untuk malir berdonat yang baki di atas. Jangan sentuh apa-apa. Bagaimana dengan donat? Sudah tentu. Betapa sedapnya. Percayalah. Kawan saya tidak mau menara donat. Lennon bukanlah seseorang yang lembut. Dia memusnahkan Saya tidak tahu. Semai. Saya Sekal. sudah lupa. Oh, iya sedap. Sedang buat.